Bukannya orang Kuala Lumpur je yang boleh makan kunafa, duduk rumah pun dia boleh hantar sampai depan rumah. Kali ni ada 4 flavor yang lain-lain. Yang penting kau duduk Malaysia kalau kau nak dihantar. Weh, pistachio coklat bar dia warna hijau. Itu biasa lah kan. Kau biasa tengok punya lah. Coklat bar dia warna hijau. Itu pistachio. Rasa kacang pistachio. Nak manis-manis yang kick lagi, ada je dia punya kunafa lotus coklat ni. Dia pakai lotus biscoff. Manis-manis dia tu tak adalah sampai memuakkan. Sedap-sedap je. Lagipun dia punya coklat tu rasa milky, rasa susu macam tu. Dia bukan pakai dark coklat, rasa pahit-pahit tu. Kunafa red velvet coklat bar. Oi, yang ini baru. Aku pun baru first time nak rasa ni. Kalau diikutkan dalam dia tu warna merah, memang red velvet lah kan. Dan rasa dia memang rasa red velvet. Siapa pernah makan red velvet tahulah rasa red velvet macam mana. Coconut coklat bar dia rasa macam makan kelapa lah. Cuma tu lah, banyak orang buat fake. Tapi kalau korang nak yang authentic, pergi walk in ataupun pergi tengok dekat TikTok shop diorang. Duduklah mana-mana pun boleh hantar depan pintu. Tinggal nak order je. Try tengok kunafa fingers.